Dengan sarung tangan putih aku barulah jalan tak sesak. Aku turun, kau bayangkan, semua tengok. Sebab kau dah pakai suit polis lengkap. Suit polis lengkap, bayangkan nak pergi syuting kan. Aku turun, semua tengok aku. Lepas aku tengok whistle, prit. Orang ni pun jadi komputer, ikut ke tak ikut, ni polis ke apa ni kan. Buat BMW. Lepas tu aku buat prit ke tepi. Ni bila kau jam, orang ni tak nak mengalah. Orang ni tak mengalah, tak boleh jalan. Aku tinggal BMW aku ni, aku berdiri tengah-tengah, aku dengan sarung tangan putih aku barulah jalan tak sesak. Semua ketakutan semua. Tengok polis. Lepas tu semua tengok macam ni. Bawa kereta tengok aku. Ni boleh betul ke boleh main-main ni? Kan? Teruk ya pengalamannya. Lepas tu ada seorang ni cakap telefon. Kan? Dia tengok cakap telefon. Lepas tu aku terpelanting telefon. Punyalah orang takut dengan polis ni. Bayangkan sarung tangan polis ni berkuasa ya, dengan dia punya whistle tu. Bila kau cakap telefon, saman berapa? 300 kan? Aku tiup terpelanting telefon dia. Aku buat macam ni. Watching you babe. Dia tengok aku, dia terus tarik tali pinggang. Waktu tu dah tersangkut tali pinggang tak boleh. 600 kan. Satu cakap telefon, kedua kau tak pakai tali pinggang. Aku pergi kat dia, tengok aku. Cik sorry cik. Tak ada sorry dah ni, nak saman ni. Dia tengok aku. Ini bukan artis ke?